saksa, sebat, dapat, masak, asam, cepat. pedas, makan, Pandai. lepas, cantik, untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan mengenai inovasi yang kami hasilkan iaitu bernama mesin putar suku kata. Baiklah, mesin putar suku kata ini dihasilkan bagi membantu literasi membaca dalam kalangan murid sekolah rendah, khususnya murid tahap 1. Inovasi ini dihasilkan dengan 3 peringkat iaitu peringkat prabacaan, peringkat mekanis dan peringkat mentalis. Baiklah, sekarang kita pergi kepada isu dan masalah yang dapat dikenal pasti. Pertama, kami mengenal pasti bahawa murid-murid sukar untuk menggabungkan suku kata menjadi perkataan. Selain itu juga, kami juga mengenal pasti bahawa murid tidak dapat memahami ataupun sukar memahami perkataan yang mereka bina. Oleh itu, kami menghasilkan bahan interaktif untuk mengajar murid-murid agar mereka lebih minat untuk belajar. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai konsep inovasi ini. Inovasi ini berbentuk sebuah mesin putar kecil yang mengandungi bola-bola kecil di dalamnya. Di dalam bola kecil tersebut terdapat 2 suku kata. Cara bermainnya adalah dengan yang pertama, murid akan memutarkan mesin putar tersebut. Kemudian, murid akan membuka bola tersebut dan melihat suku kata yang terdapat di dalamnya. Seterusnya, murid akan membaca suku kata yang diperolehnya. Cherry. Okey, seterusnya murid akan menampal suku kata yang terdapat di dalam bola tersebut kepada papan mengikut gambar yang betul. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada 3 peringkat tadi iaitu peringkat prabacaan, peringkat bacaan mekanis dan peringkat bacaan mentalis. Pada peringkat prabacaan, murid akan fokus kepada pengecaman huruf, pengecaman bunyi dan kesediaan membaca. Seterusnya, murid akan menyebut suku kata secara visual, murid akan menyebut bunyi suku kata dan murid akan membiasakan diri mereka dengan gabungan huruf. Baiklah, sekarang kita pergi kepada peringkat mekanis. Peringkat mekanis merujuk kepada kebolehan murid untuk membaca dengan lancar dan menyebut perkataan dengan betul. Dalam aktiviti ini, murid dapat menggabungkan 2 suku kata. Selain itu juga, murid dapat membina perkataan melalui suku kata yang mereka dapat. Di samping itu juga, murid dapat mengulang kembali perkataan dengan betul. Contohnya, dalam aktiviti ini, apabila murid mendapat suku kata bu dan ku, murid perlu menyebut perkataan buku. Baiklah, itu sahaja. Aktiviti ini menguji kefahaman makna, membuat padanan
dan hubungan antara teks dan visual. Aktiviti ini bukan sekadar membaca semata-mata, tetapi murid dapat memahami makna yang dibaca. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang kelebihan inovasi yang kami hasilkan. Kelebihan yang pertama adalah mampu menarik minat murid. Konsep inovasi yang kami hasilkan adalah berbentuk mesin. Jadi, murid akan lebih teruja untuk belajar dan mereka akan memutarkan mesin serta membuka bola dan mereka mampu meningkatkan motivasi pembelajaran kerana inovasi yang kami hasilkan sangatlah menarik minat mereka. Baiklah, saya akan ceritakan tentang kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua adalah mampu menggalakkan pembelajaran aktif. Murid akan bergerak, menyentuh bahan dan membuka bola serta menapal perkataan, menyebabkan aktiviti ini sesuai untuk murid kinestetik dan visual. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kelemahan aktiviti ini. Yang pertama, aktiviti ini terhad kepada perkataan yang mudah. Contohnya, perkataan dengan suku kata terbuka dan perkataan dengan dua suku kata sahaja. Sekiranya guru hendak mengajar perkataan lebih kompleks, guru perlu membina perkataan dengan 3 suku kata atau lebih. Seterusnya, yang kedua, kelemahan yang kedua, aktiviti ini tidak menguji untuk kemahiran menulis. Sekiranya guru ingin mengajar tentang kemahiran menulis, guru perlu membuat aktiviti susulan. Sebagai kesimpulan, literasi membaca bukan sekadar kebolehan menyebut perkataan, tetapi juga melibatkan proses yang berperingkat iaitu prabacaan, mekanis dan mentalis. Melalui inovasi mesin putar suku kata ini, saya percaya pembelajaran membaca boleh menjadi lebih menyeronokkan, interaktif dan berkesan. Saya berharap melalui inovasi ini, guru-guru dapat meningkatkan tahap literasi membaca murid khususnya di peringkat awal persekolahan. Sekian, terima kasih. Sekian daripada kami, Mesin Putar Suku Kata. Bye!